고란 년 드디어 만났네. Pelakon dan penyanyi Bella Astila sekali lagi mencuri perhatian ramai apabila berkongsi deretan foto menarik sepanjang berada di Tokyo, Jepun menerusi laman sosial miliknya. Perkongsian tersebut pantas mengundang perhatian peminat apabila Bella memuat naik pelbagai momen sepanjang menikmati masa di ibu kota Jepun itu bersama anak-anak serta insan terdekat. Menerusi foto-foto yang dikongsikan, Bella dilihat meluangkan masa di beberapa lokasi ikonik di Tokyo sambil menikmati pemandangan indah bandar raya berkenaan. Antara yang paling mencuri tumpuan ialah beberapa keping gambar berlatar belakangkan panorama kota Tokyo dari kawasan tinggi yang memaparkan pemandangan bangunan tersusun rapi serta suasana bandar yang cukup memukau. Bella turut berkongsi momen santai berjalan-jalan sambil menikmati suasana sekitar kota metropolitan tersebut. Tidak hanya memfokuskan kepada lokasi menarik, Bella juga dilihat mengabadikan momen bersama anak-anak yang sentiasa menceriakan setiap perjalanan mereka. Gelagat ceria mereka jelas terpancar dalam setiap foto yang dikongsikan dan membuatkan ramai peminat tersentuh melihat hubungan akrab keluarga kecil itu. Ada juga foto yang memaparkan Bella bergambar santai bersama insan terdekat sepanjang berada di sana. Keakraban yang terpancar menerusi perkongsian itu turut mengundang pelbagai komen positif daripada pengikutnya. Rata-rata peminat meluahkan rasa gembira melihat Bella menikmati masa berkualiti sambil mencipta kenangan indah di negara matahari terbit itu. Malah ramai yang mengakui turut teruja melihat pemandangan Tokyo yang cukup cantik dan tersusun menerusi perkongsian Bella. Selain memuji keindahan lokasi yang dikunjungi, ramai juga memuji penampilan Bella yang tampil ringkas namun tetap menyelah. Dengan gaya santai dan senyuman yang sentiasa terukir, Bella dilihat menikmati setiap momen sepanjang berada di Tokyo tanpa melepaskan peluang merakam kenangan bersama anak-anak. Perkongsian itu juga membuatkan ramai peminat menyifatkan Bella kelihatan tenang dan bahagia sepanjang perjalanan tersebut. Tidak kurang juga yang mendoakan agar segala urusan Bella sentiasa dipermudahkan serta diberikan lebih banyak peluang mencipta memori indah bersama insan tersayang. Seperti kebiasaan, setiap perkongsian Bella sering mendapat perhatian peminat setia yang sentiasa mengikuti perkembangan terkininya. Bukan sahaja mengenai kejayaan seni, malah momen kehidupan peribadi yang dikongsikan Bella juga sering menjadi perhatian kerana ramai senang melihat sisi dirinya yang sederhana dan penuh kasih sayang. Perjalanan ke Tokyo kali ini nyata meninggalkan kenangan tersendiri buat Bella. Setiap foto yang dimuat naik bukan sahaja memaparkan keindahan kota Tokyo, tetapi turut memperlihatkan momen bermakna yang cukup manis bersama keluarga. Perkongsian itu sekali lagi membuktikan kebahagiaan kadangkala hadir menerusi detik-detik sederhana yang dikongsi bersama insan tersayang. Bagi peminat, melihat Bella menikmati perjalanan dengan tenang sambil ditemani anak-anak sudah cukup membuatkan ramai turut rasa bahagia. Tokyo mungkin menjadi lokasi percutian, namun momen yang dikongsikan Bella kali ini dilihat lebih daripada sekadar perjalanan biasa. Ia turut menggambarkan kenangan indah yang pasti akan terus dikenang dalam hidup mereka sekeluarga. Di ruangan komen, ucapan serta doa terus membanjiri perkongsian tersebut. Ramai berharap agar Bella terus diberikan kebahagiaan, ketenangan dan dipermudahkan dalam setiap langkah kehidupannya. Apapun, perkongsian terbaru Bella Astila dari Tokyo nyata berjaya mencuri perhatian dan mengundang rasa gembira dalam kalangan peminat yang sentiasa menyokongnya dari dekat mahupun jauh.